Hari ni nak buat cekodok ya, pakai pisang emas. Mula-mula sekali kita kupaskan dulu dia punya kulit macam ni. Kemudian bila dah siap kupas tu, kita kena lenyekkan lah. Lenyek ni sebagai garpu je lah, sebab dia punya pelenyek tu cari tak jumpa. Jadi kita lenyek sampai dia cantik dah tu, agak-agak dah cantik macam tu. Kemudian kita masukkan tepung, sebagai tepung gandum lebih kurang 4 sudu. Kemudian saya tambahkan sikit ada tepung jagung ni sebab tepung beras tak jumpa. Tak sikit nak bagi dia rangup-rangup macam tu. Kemudian tambah gula dan juga garam Kemudian bila dah masukkan gula dan garam tu, memang kena letak gula sebab pisang ni kurang manis sikit. Jadi bila dah letak tu, baru kita gaulkan dia sampai sebati gaul macam ni sampai dia dah betul-betul sebati macam ni, dah cantik macam ni. Okey, lepas tu barulah kita panaskan kuali. Bila kuali tu dah siap panas, kemudian kita gorengkan macam ni. Goreng ni tak bolehlah lama-lama sangat, api pun buat perlahan saja nanti sebab takut dia cepat hitam sebab benda ni bila dia pisang ni manis, bila kita goreng dia akan jadi macam hitam-hitam sikit macam ni. Kemudian kita terbalikkan lah. Bila agak-agak terbalik tu, kita kena tengok-tengok lah sampai dia dah cantik tu, tak hitam sangat. Dah agak-agak macam warna-warna macam ni, barulah kita angkat. Bila angkat tu dah siap lah tu. Kemudian tapis lah, bagi minyak dia tu kurangkan sikit. Okey, kemudian inilah rupa dia bila dah siap. Cantik kan. Selamat menjamu selera.